居港道教信众在玄关宫举行太上老君圣诞庆典。这次庆典不仅是道教的重要节日，也成为信众增进情谊、凝聚团结的重要时刻。同时，致力于将道教文化与传统薪火相传给年轻一代。庄严肃穆的氛围笼罩着居港阿卜杜拉扎路玄关宫举行的太上老君圣诞庆典。太上老君圣诞每年农历5月15日举行一次，是道教信众表达敬仰与感恩的重要节日。Memperingati hari kebesaran Mahadewa Taisang Laut-Chin, yang mana Mahadewa Taisang Laut-Chin adalah Mahadewa yang sangat bijaksana, dan juga kita harapkan semoga kita semua mendapatkan berkah dari Mahadewa Taisang Laut-Chin。庆典期间还举行了丰富多彩的文娱活动，包括幸运抽奖以及由年轻一代表演的舞蹈、歌曲和乐器演奏，为节日增添了热闹喜庆的气氛。Tahun ini lebih meriah, dan juga banyak kita undang tamu-tamu dari luar. Kita mengharapkan generasi muda ini lebih baik dan lebih maju dan lebih meriah untuk acara-acara yang akan datang。主办方希望年轻一代能够继续传承和弘扬道教文化，让道教的优良传统和美德代代相传。Muhammad Aidil Pal TV